Assalamualaikum, salam sejahtera. Jom kita melawat rumah di Seksyen 8 Shah Alam. Kita ada buat dulu di Seksyen 8. Okay. Yang ni semua kita tukar tiles baru. Ini pun tukar tiles baru. Kita buat dia punya surface balik. Jadi luas kawasan ni. Sini owner tambah landscape semua. Okay. Tambah landscape. Buat courtyard ni, strip ceiling. Ini kami pasang tiles. Ini pun tepi pasang tiles sampai hujung. Okay, ini rumah kami extend. Kami extend rumah ni tepi. Extension ni menyengit lah pasal rumah ni sengit. Okay, cara ini ialah di bahagian dapur tepi. Bahagian dapur tepi, ni extension area. Ini bahagian rumah yang lama. Kami betulkan balik tingkap jadi sliding. Okay. Lepas tu kami extend kawasan ni. Lepas kami buat tabletop. Tabletop kami buat. Ini ialah marble. Kami pasang marble, pasang backsplash. Okay. Ini kami pasang wood. Lepas tu ini untuk kitchen cabinet nanti. Okay. Lepas tu yang ni ialah kawasan washing machine. Okay. Dapur, pintu pula kita pakai pintu security door. Okay. Dan ini ialah yang kita nampak daripada bahagian dapur kita extend tadilah. So tepi macam ni lah. Ni sedap lah, boleh melepak-lepak, minum kopi petang-petang. Ada kipas, ada lampu. Sini ialah folding door jenis metal mesh, security mesh dia panggil. Ini security mesh. Ni nak rasa macam mana, ni nampak dia punya jaring dia. Okay. Ini jaring dia, cantik ni. Okay. Dia bukanlah 100% security, tapi susahlah nak break in. Okay. Dan dia cantik pasal dia see through, so kawasan nampak luas. Okay. Ni pagar pun semua baru. Pagar baru, pintu kecil pun baru. Itu batu angin. Ini batu angin pun banyak jenis. Ini batu angin saiz sekaki, 12x12 inci. Yang ni 8x8 inci ataupun 200 mm x 200 mm. Yang ni 300 mm x 300 mm. Semua kecantikan ada dekat sini. Ini pun kita tukar baru. Kita assist dalam installation dia. Pintu utama security door, itu jenama Deluxe. 2 daun, lebar lebih kurang 6 kaki 6x7. Okey, itu saja untuk kita punya tour rumah di Seksyen 8 Shah Alam. Terima kasih, bye.